Campur Sup sayur. Ini kira makan tengah hari. Sup dia lain. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat kita berada di Turki. Di perjalanan ke Kapadosia. Sahabat-sahabat kongsikan like, subscribe dan share. Dijangka dalam 1 jam dah 2 jam lagi akan sampai. Ini kita berada di Petrokios, macam RNR juga. Kita pergi highway. Berhenti sekejap, sejuk tu baju. 1, 2, 3 lapis. Suhu 12 darjah 12. Sejuk tu kafe kedai RNR. Sahabat-sahabat kongsikan like, subscribe dan share. Sini keadaan muka bumi bergunung ganang. Tu dia. Tengok. Gunung ganang lebih kepada batu. Tanah batu ni Petrokios dia simple je. Tu ada 47 betul. LPG ada, gas ada. Dan ni gambaran sekeliling Kita on the way ke Ankara ni. Dalam ni. Jom kita masuk dalam sekejap. Tu member kena kopi tu. Kacang gajus. Campur How many grams? This one. This big. This one. This price. Gajus campur Kismis Kismis. Nak sebut. Ni petrol lah tu belanja tu. Sini banyak Renault. Fiat, Hyundai. Ankara City. Ni. Sedikit gambaran di Ankara City, Turki. Ada 4 hari bulan April, musim bunga. Ada kawasan-kawasan di Ankara City, Turki. Masjid. President Palace of the Turkey, Recep Tayyip Erdogan. He is our president, and this is his palace, by the way. This is the Turkish, the presidential palace over there, Erdogan. Around 10 years ago, he had just finished. Evet abi, sağdan. Devam da edebilirsin, sağdan da girebilirsin. Devam et daha iyi, soldan devam et. 400 juta. Our roads, the pay, everything. Just only in Istanbul we have
more than 3,300 mosques just only in Istanbul. And also the mayors, you know, just only for take advantage on the people, they build this kind of places. Oh, kita sekarang berada di Istiqlal. Apa nak sebut ni? Oh, tu dia sahabat-sahabat kita ni. Nanti kita minta penerangan ni. Oh, tu dia musim bunga ni. Macam-macam bunga. Oh, ni pokok tempat kita ni susah nak hidup tengok. Sini tempat dia ni. Bangunan Dia jumpa orang Sungai Tiram Kat Istanbul terjumpa orang Sungai Tiram. Ni bunga mula ni. Tulip. Oh, sana kawasan perumahan. Dalam tak boleh ambil video ni. Oh, aku jalan. Intern masuk panjang tu. Berapa kilo ni? Lawa. Ambil video muka sendiri tak ada ni. Go to the upstairs. Over there you're gonna see the replica. It's a
not original grave because we never burn the body. We never keep inside of the body. Inside of this food, just buried. The original grave under the ground. Okay, just up it, and then you will have a U-turn like this. Exit will go from there. Okay. At the entrance, first you will see the personal belongings of the Mustafa Kemal Atatürk. At the second hall, this is the memory hall of the Independence War, also the World War I. At the last hall, you're gonna see the revelation hall of the Turks, like the close revelation. We changed the alphabet, all the revelations of the Turks. You're gonna see at the last hall. Exit will be from here. Okay, and at our right hand side, you will see the sport day. Sikit. Okay, ni sengit ke semua? Sengit dia turn badan je. Turn badan je. Kalau nampak masuk semua tu. 1, 2, 3. Ya, rintik. Okey, masuk. Okey. Betul. Okey, boleh jalan-jalan. Untuk togat. Söyleyen de giremiyor. Hadi tuğları 45. dakikada 45. Turun daripada dataran tu sebelah kanan tu ada kafe boleh minum. Di situ di bawah museum tu kafe. Sini bilik air kat Turki dia tulis WC. Turun daripada dataran tu sebelah kiri. WC. Ni bendera ni. Turun daripada atas sebelah kanan tu kafe. Sup, sayur. Ini kita makan tengah hari lah, siap. Boleh je lah. Tengok lah. Sup apa dia, Dek? Sup apa tu? Sup dia lain. Ini sayur dia. Ni nasi kak ayam. Ini makan masin ni. Makan tengah hari ni. Ni sebenarnya toke ni. Toke ni. Handsome. Handsome tak nampak. Kepop. Juicy kan? Juicy. Oh, itu yang kita makan tadi tu. Walaupun spesial jagung punya oil. Oh, sudah. Ya. And it dissolves. Ada chip tourism. Ini resort. Cuaca hujan cuaca hujan. Makanan Turki Oh.